Aku nak korang fikir betul-betul lah. Adun PAS ni dibuang, Adun Bersatu diangkat pula jadi Menteri Besar. Adakah semua benda ni dirancang oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin? Okay guys, kita memang tak boleh lari lah dengan facts kan. PAS memang pecat lah dia punya 3 adun sendiri kat Perlis ni atas alasan melanggar keputusan parti. Dalam kasih yang sama, Bersatu tak hilang apa-apa pun kan, tapi dapat jawatan Menteri Besar Perlis pula tu. So ini bukanlah isu yang kecil. Ini adalah peralihan kuasa negeri Perlis. Dan bila peralihan kuasa ni berlaku, persoalan sebenar dia bukan siapa betul siapa salah. Persoalan dia cuma adakah ini semua dirancang? Kalau betul lah ada penarikan sokongan melibatkan 5 adun Bersatu dan 3 adun PAS ni, kenapa PAS je yang kena hukum paling keras? Kenapa bukan hukuman yang sama rata? Dan dalam politik, bila kesalahan melibatkan ramai tapi hukuman jatuh pada satu pihak, itu selalunya tanda ada yang sedang dikorbankan. Sekarang aku nak korang fikir betul-betul, adakah krisis Perlis ni betul-betul adalah kegagalan Perikatan Nasional atau sebenarnya peralihan kuasa yang dibenarkan dan dirancang untuk berlaku? Dalam politik, benda yang paling bahaya bukanlah pengkhianatan, tapi benda yang paling bahaya ialah pembiaran. Bila satu gabungan dah tak menguntungkan, ada parti yang takkan lawan. Dia orang cuma biarkan benda tu untuk runtuh sendiri. Dan bila runtuh, yang kuat akan cari laluan baru. Sekarang aku masuk cerita yang paling sensitif. Dalam politik Malaysia yang semakin dinamik ni, korang kena terimalah satu realiti. Pemain-pemain besar politik ni memang sentiasalah communicate among each other, baik dari blok pembangkang maupun kerajaan. Dan bila mula timbul cerita tentang siri-siri pertemuan antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim, walaupun tak pernah diumumkan sebagai kerjasama rasmi, persepsi politik terus terbentuk. Lagi-lagi bila satu nama besar yang selalu disebut-sebut sebagai orang tengah atau jabatan politik antara mereka berdua ni ialah Datuk Seri Azmin Ali. So orang mula tanyalah soalan-soalan yang direct lah kan. Adakah krisis Perlis ni sebahagian daripada harga yang Tan Sri Muhyiddin Yassin sanggup bayar untuk buka laluan politik baru dengan PMX? Aku ulang aku tak kata ada perjanjian sulit. Aku tak kata ada deal bawah meja. Aku cuma cakap bila nama Muhyiddin, PMX dan Azmin Ali ni muncul dalam satu garis cerita ni bukanlah gosip kosong. Ini adalah satu corak kuasa baru yang mungkin akan berlaku. Sekarang aku nak tanya satu soalan yang orang takut nak sebut lah. Tan Sri Muhyiddin Yassin berdepan tekanan politik besar dalam parti beliau sendiri. Dan juga beliau ni berhadapan dengan kes-kes mahkamah. So orang mula berfikirlah secara logik, adakah tekanan kes mahkamah ni jadi pemacu sebenar kepada semua percaturan ni? Adakah menjauhkan diri daripada Perikatan Nasional dan mendekati Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dilihat sebagai cara untuk mendapatkan nyawa politik yang baru? Aku tak kata Tan Sri Muhyiddin Yassin nak lari daripada kes Aku tak kata ada seseorang ni janji apa-apa Tapi sejarah politik Malaysia tunjuk satu benda yang kritikal lah. Bila ada kuasa dan bila ada masa, ada ruang untuk bertahan. Dan ini bukan fitnah ini bukan cerita kedai kopi Ini adalah logik kuasa yang berulang-ulang dalam sejarah politik negara. Sekarang ni aku buat satu kesimpulan yang jelas. Apa yang berlaku di Perlis ni bukanlah krisis yang kecil. Ini adalah satu signal yang besar. Bagi aku, PAS dah buat keputusan. Bila PAS sanggup buang adun sendiri, biar hubungan dalam PN retak dan tak lagi pertahankan gabungan lama, itu tandanya PAS dah mula buka lembaran baru. Dan lembaran tu bukanlah rahsia. PAS nampak UMNO di bawah Muafakat Nasional 2.0 ni sebagai rakan yang lebih stabil, lebih berstruktur dan lebih predictable lah untuk aku. Dan bagi aku, ini bukan lagi eksperimen. Ini adalah arah tuju yang baru. Dan bila PAS dah melangkah sejauh ni, tak ada dah no turning back. So soalan terakhir aku pada korang, kalau PAS dan UMNO ni betul-betul bergerak semula di bawah Muafakat Nasional dan PN dibiarkan mati perlahan-lahan, siapa sebenarnya yang paling silap baca permainan? Korang rasa tak macam aku? Ini sebenarnya pengakhiran Perikatan Nasional atau permulaan bab politik yang jauh lebih keras.